Assalamualaikum. Hai semua. Tutorial hari ni cukup simple. Tapi bila tengok tu nampak terliur je kan. Lagi-lagi kita masih berpuasa lagi ni. Kotlah ada yang nak mencuba refreshing water. Di musim-musim perayaan nanti mesti ramai yang nak buat open house kan. Jom cuba mint margarita ni. Pasti tak mengecewakan. Nak buat air yang satu ni cukup mudah. Hanya gunakan 4 bahan utama sahaja. Yang pertama, masukkan 2 genggam daun pudina yang masih lagi fresh. Kemudian, tambahkan dengan aiskrim soda ni. Jika anda tiada aiskrim soda, boleh je gantikan dengan ais sparkling tu. Yang itu lebih sihat lah sebab tak ada kandungan gula kan. Dan disebabkan Umi guna aiskrim soda ni memang dah ada rasa manis. Jadi Umi tak tambahkan any sugar. Jika gunakan ais sparkling tu boleh tambahkan gula stevia, lebih sihat. Kemudian Umi akan tambahkan lemon. Lemon ni perah 1 biji atau 1,5 biji. Biar masam-masam sikit. Kemudian ni dia Celtic sea salt. Masukkan 1 sudu kecil. Garam ni biar lebih sikit. Barulah berasa dan lebih sedap. Dan akhir sekali, sebelum nak blend, tambahkan ais yang mencukupi. Jika anda nak buat ala-ala smoothie tu, boleh lebihkan penggunaan ais, kurangkan ais soda. Macam ni Umi lebihkan ais soda, kurangkan ais. Dah siap blend, boleh terus masuk dalam jug dan sedia dinikmati sejuk-sejuk. Kotlah ada yang nak mencuba satu resipi baru untuk open house nanti kan. Asyik ayam sama je, muak juga kan. Okeylah, sekian saja dalam tutorial kali ini. Jumpa anda di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye.